Orang Kelantan tak payah bayar zakat emas. Biar betul. Baru-baru ini saya dapat soalan dalam live, kenapa orang Kelantan tak payah bayar zakat? Sebenarnya bukan tak payah bayar zakat, cuma cara kira zakat emas di Kelantan berbeza dengan negeri-negeri lain. Contoh, di negeri macam Selangor, Negeri Sembilan, kalau emas perhiasan wanita lebih dari uruf, contoh 200 gram, 800 gram, lebihan itu kena zakat. Tapi di Kelantan tak kira berapa banyak emas tu, kalau dia pakai tak kena zakat. Yang kena zakat di Kelantan ialah emas yang disimpan, tak kira gelang ke, dinar, gold bar ke. Kalau tak pakai dan cukup 85 gram simpan setahun, baru wajib zakat. Ini semua ada sebabnya. Orang Kelantan memang dari dulu biasa pakai emas banyak. Dah jadi budaya. Bukan nak menunjuk, tapi memang budaya di sana. Nak pergi pasar pun pakai full set. Lagi satu, ramai usahawan kat sana guna emas sebagai modal pusingan. Pagi pajak, petang tebus. Jadi emas tu aktif, bukan simpan beku. Sebab tu tak kena zakat dalam konteks ini. Jadi, bukan di Kelantan tak ambil berat pasal zakat, cuma cara kira dia ikut budaya, fungsi emas itu sendiri dan mazhab Syafi'i yang lebih fleksibel dalam hal ini. Kalau rasa ada emas banyak tapi tak pasti kena zakat ke tak, jangan teragak-agak, nanti silap kira. Tanya je di pusat zakat yang berdekatan. Dah tentu anda akan dapat jawapannya. Anda yang ada pengalaman tentang zakat emas, cuba komen.